Surah Ali Imran ada perkataan sabar. Beberapa kali pengulangannya. Bahkan ada satu ayat dalam surah Ali Imran, Allah mengulangi perkataan yang didasarkan kepada 3 huruf sabara. Pada satu ayat Allah ulang perkataan sabar itu 2 kali. Contohnya ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Ada 2 kali. Isbiru dengan wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, tetapkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan istiqamahlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Kenapakah kesabaran dalam surah Ali Imran diulang 2 kali? Dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan sabar ni dalam Quran dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis kesabaran. Nombor 1, sabar dengan ujian. Itu sabar yang paling bawah. Sabar dengan ujian. Nombor 2, sabar dalam Al-Quran juga Allah bicarakan sabar dalam menjalankan ketaatan. Semua ketaatan ini memerlukan kepada kesabaran. Dan dalam Al-Quran juga ada sabar jenis yang ketiga, iaitu sabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang. Itu juga memerlukan kepada kesabaran. Betul tak? Menjalankan ketaatan kepada Allah memerlukan kesabaran. Meninggalkan perkara yang tak disukai oleh Allah itu juga memerlukan kepada kesabaran. Maka dalam surah Ali Imran, perkataan sabar itu diulang 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, satu lagi wasabiru. Kalau sabar yang pertama, bersabarlah, itu pada perkara dituntut untuk kita bersabar, perkara yang di luar kawalan kita. Ujian, musibah, itu di luar daripada kawalan kita. Kematian dan lain-lain. Ada sabar jenis yang kedua, wasabiru, dan hendaklah kamu jadi orang yang sabar. Ia merujuk kepada sabar pada perkara dalam kawalan kita. Apa dia dalam kawalan kita? Dalam menjalankan ketaatan dan dalam menjalankan semua perkara yang dilarang. Maka sebab itu perintah sabar ada 2. Sabar pada perkara di luar yang kita boleh kawal dan sabar pada perkara yang kita pada diri kita itu sendiri. Menjalankan ketaatan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang.